Okay, kita dah sampai lokasi di Durian Eco Lodge. Macam itulah bunyi dia. So nampak gayanya aku seorang hari ni. Ni yang antara feel yang paling aku suka lah. Tak ramai, memang tak ada orang pun kat sini. Jadi kawasan ni aku yang punya, dan aku pilih tapak kawasan ni. Ini merupakan tapak atas sekali, tapak D3. Tapak D3. Tapak dia tak adalah besar sangat, ada batu. Okey lah, dia punya simbol dia, trademark ni, ada tandas kat sini dekat lah. So kita set up kat sini kot. Cuaca ini alhamdulillah baik, cerah sekali. So mantap. So kita set up kemah dulu. Lepas tu baru kita fikir nak makan apa petang ni. Okay.
Duduk sekejap. Okey, kita dah selesai set up kemah dan camp bed. Hari ni santai-santai lah Tadi sebab agak panas tadi, so meja tadi aku letak kat situ. Nanti aku tarik ke tengah sikit lah kat sini buat air. Okey, inilah dia view dari sini. Dia kira macam kawasan bukit juga, cuma dia paling dekat dengan jalan lah. Sebab tu kalau malam ni pun memang dengar bunyi jalan. Boleh kata tahan sibuk jugalah jalan Tampin Gemencih ni ya. Kira apa, banyak juga kereta lalu lalang. Okey. Tengoklah memang tak ada kampus kali ni. Aku betul-betul solo kat sini. Kampus lain memang tak nampak. Mungkin aku camping hari biasa, jadi waktu hujung minggu tu mungkin waktu kampus lah. Macam aku ambil hari Jumaat. Selalunya kalau dia ambil 3 hari 2 malam tu, mungkin Jumaat tu dah masuk dah. Tapi mungkin musim raya kan. Jadi aku ambil kesempatan lah sebelum kerja ni balik untuk camping. Habiskan cuti riadah-riadah di kawasan-kawasan Negeri Sembilan lah pula ni. Okey, nanti aku nak tengok. Situ ada air kolam Tengoklah kalau sempat dengan nak terjun sekejap. Rasanya ni dah habis setup lah ni. Inilah dia sesimpel yang mungkin lah. Setup aku camp bed dengan meja ni saja. Tengoklah malangkah aku pacak satu lampu dua. Sebab sini dah ada lampu dah agak terang lah juga. Nanti kita tengok malam dia punya view macam mana suasana malam dekat sini. Ni pun dah hampir ke 6.40. Tapi kalau ikutkan maghrib mungkin gelap, lambat sikit lah sebab dia tak berapa nak gelap sangat kan. Jadi kita tengok pasal air swimming pool. Ni laluan dari sini nak ke swimming pool dan ke zone C. Cantik lah dia punya view.
Jom kita ke swimming pool. Swimming pool ni memang untuk budak-budak sebenarnya. Jadi sebagai budak-budak tak ada, kita layan. Oh, kat sini. Mungkin hari ni aku tak sempat kot nak pusing-pusing dekat kawasan ni. Tengoklah kalau besok pagi, kalau ada kesempatan aku layan lah, pusing-pusing tengok kat kawasan ni cantik. Dia view dia macam garden lah, taman Wow, best ni. Jadi kita santai-santai malam ni. Aku beli nasi bungkus seperti biasa. Nasi bungkus ni memang antara menu yang aku sentiasa standby kalau malas masak. Jadi sebenarnya memang malas masak, rajin buat air je. Alamak, ada masalah. Aku rasa aku tertinggal dapur Dapur. Macam mana aku nak masak air ni? Dapur tak ada. Kan minum air masak, tak sedap ni. Macam mana kita tinggal dapur Ke tertinggal dalam kereta satu lagi lah. Sebelum ni aku camping, aku bawa kereta satu lagi. Aku rasa dapur tu tertinggal dalam kereta satu lagi. Jadi tak ada dapur lah malam ni. Takkan pakai lighter. Ada solution. Okay. Aku rasa aku ada idea. Aku akan guna ni lah. Aku akan guna minyak kot. Tengoklah macam mana aku buat. Aku terpaksa korbankan tin ni untuk jadikan tempat letak nak bagi api So biskut dan ni aku terpaksa tukar ke tempat lain. Sebab dah tak ada tin lah. Apa tin yang kosong tak ada. Kita gunakan ni lah. Nak membantulah. Okay. Harapnya bertahan lah. Jadilah untuk masak air. Nasib baiklah makanan dah beli Tinggal masak air lah untuk malam ni. Cukup lah. Masak. Panas. Masak.
Air Nescafe. Oh, seharian ni kalau tak kena Nescafe ni tak jadi ni. Pagi tadi dah kena dah sekali. Malam kena lah juga. Kedai nasi goreng kampung. Yang ni aku tapau lah bungkus. Nak masak memang tak daya saja. memang masak ni bukan jiwa lah. Mungkin ada yang kawan-kawan kita yang minat masak tu lain lah kan. Macam aku ni minat tidur je. Masak tu kadang-kadang lah, kalau rajin lah kan. Okay, untuk menu malam ni aku nak makan nasi goreng kampung, telur mata dan Nescafe. Kita menikmati malam yang tenang. Okay, jom kita makan dulu. Sini memang terang lah. Kalau malam camping tak payah risau lah kalau tak ada lampu banyak. Tapi tak tahulah kalau malam ni dia tutup pukul 12 ke ataupun macam mana. Sebab biasanya campsite dia jimat sikit. Dia memang jimat pakai elektrik. Ada kawasan yang dipakai solar. Yang ni kawasan ni dipakai elektrik. Ada juga yang solar. Ni kalau nak isi apa dalam peti ais freezer ni, nak sejukkan air. Kalau terlupa nak beli air batu kan. Ni pun tapak ni. Oh, bau durian. D4. Oh, ni D4. Okay, tapak ni ke luas juga Oh, D4 sini. D5 belakang ni. Okay. Belakang tu D berapa pula? Oh, ada lagi D7 kot. Dia malam cantik ni. Ni ada apa? Kesan pokok dari tebang. Tapi tandas dekat dengan aku tu lah. D7, oh D8 bawah. Tapak D Bawah ni tapak C. Bawah yang sini dia tapak rumput. Okey, ni dia tapak. So aku tak payah pakai torchlight lah. Kau nampak natural punya lampu dia ni. Itulah dia. Sekitar campsite di tapak D ataupun di zon D. So zon aku ni memang yang paling tinggi sekali lah. Dan kawasan yang aku duduk ni antara yang paling dekat dengan toilet lah. So kalau zon D nak dekat dengan toilet di D3. D3 ni dia, toilet dia C, zon C pun dengan zon D memang dia campur lah kalau tak silap aku. Kalau zon lain tu aku tak tahu. Ini aku nampak lah So tapak D1 agak gelap Kalau camping, kalau nak cari tempat yang terang, bahagian ni lah, bahagian ada lampu ni belakang tu, D1 tu gelap sikit lah kalau nak camping. So kalau nak mandi kolam, area sini dekat bawa budak-budak okey lah. Sebab sini tak ada sungai Sini tak ada sungai, tak ada hutan-hutan. Ini bukit, kawasan bukit, kawasan air kolam ataupun swimming pool. So kalau nak mandi bawa budak-budak, okey lah, sangat recommend lah. Dan kalau ada yang family warga mas, kalau serta nak duduk dekat kemah, ada chalet yang disediakan. Chalet tu dekat bawah lah. So pandai-pandai lah setting macam mana. Okay, disebabkan dekat dengan jalan, aku tak tahu lah malam ni boleh tidur atau tidak. Tengoklah macam mana. Kalau main kuat bunyi kereta ni kan. Kita minum lagi, jom. Okay, sebelum tidur tadi dah kena air panas dan Nescafe. Dan malam ni kita layan air kotak lah. Air kotak ni sini air coklat ni. Okay kot.
Hari ni kita makan biskut dengan coklat. Menu breakfast. Dan satu cup Maggi. Breakfast. Pagi ni cuaca sejuk ya amat. Tu ya, bangun terus kita nak buat air si baiklah. Adalah membantulah juga. Okay, pagi ni kita breakfast Maggi lah, Maggi dengan sedikit biskut dan air Nescafe. Oh, nak habis, tisu nak habis, kita top up sikit. Air sudah masak. Inilah kekurangan bila kita pakai kaedah ni habis dilaga. Tapi tak apalah, balik ni boleh sental. Dia ada satu chemical yang boleh sental dilaga ni. Yang penting boleh makan. Masak air panas, boleh makan Maggi. Itu yang paling penting. Okay, ni dia menu aku pagi ni. Maggi cup, tadi dah makan biskut, clear, Nescafe dan ini saja.